sebenarnya kad kredit adalah lebih selamat berbanding dengan tumpuan bayar menggunakan FPX ataupun kad debit. Siapa first time dengar, ada orang marah kad kredit bagus lah. Ada. Kad kredit bagus, tapi nya mesti ada dalam tangan yang betul. Kad kredit lebih selamat lah berbanding kad debit. Macam kita nak booking tiket flight, international flight ke, even domestic flight, or kita nak beli barang dalam online, sebenarnya kad kredit lebih selamat. Tapi sebab itulah dia mesti ada dalam tangan orang yang berilmu. Macam tumpuan lah. That's why lah tumpuan jangan saya, tumpuan nak ada ilmu yang betul tentang kad kredit. Okay, tapi kalau dia jatuh dalam tangan orang yang boros, suka berbelanja, beli barang yang tak perlu, suka berhutang, then tak patut. Jangan pegang kad kredit. You know yourself better. Okay, tumpuan kenal di tumpuan macam ni. Tumpuan si dapat nak urus emosi dengan berhutang, jangan pegang kad kredit. Okay, boleh?